Keluarga mangsa kemalangan Allahyarham Zulfikar Zamir Amirul Nizam 27 tahun akan mengambil tindakan undang-undang ke atas pemandu lelaki dipercayai mabuk dan melawan arus di persiaran kota 13 Mei lalu. Bapa mangsa Amirul Nizam Abdul Aziz 49 tahun berkata pihaknya menerusi peguam telah membuat writ saman mengenai perkara itu selain telah memaklumkan kepada pegawai penyiasat polis mengenai kematian arwah petang tadi. Sementara itu, ibu mangsa Hamidah Uthman 51 tahun berkata kehilangan anaknya amat dirasai kerana menjadi tulang belakang keluarga selama ini. Terdahulu, Zulfikar yang parah disahkan meninggal dunia petang tadi selepas 13 hari bertarung nyawa di wad ICU HDAR sejak 13 Mei lalu. Kuasa Semua sebelum ini melaporkan seorang pembantu perancang acara Loh Kien Peng 35 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kelang atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan mangsa parah.